Kan bahawa presiden parti kita bukan presiden parti yang boleh diugut-ugut, yang boleh dicabar-cabar. Dan kita juga kena belajar daripada apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim lakukan. Lagi kuat tekanan kepada kita, lagi kuat kita melawan. Itu kita kena belajar, saudara. Kita bukan saja jadi penyokong biasa, kita bukan saja jadi ahli hadis seperti biasa, kita kena belajar semangat yang ada pada Anwar Ibrahim itu. Lagi kuat orang tekan kita, lagi kuat orang nak ugut saman kita, lagi banyak kita posting. Lagi banyak kita buat posting. Ini saya tak beritahu kawan kita. Diugut dengan LOD, diugut macam-macam, nak saman 10 juta, 5 juta. Nampak tak? Dia punya marah koyaknya pemimpin UMNO Ashraf Wajdi ni, nak saman kita punya setro 5 juta, saudara. Level 5 juta. Nak bagi takut, 5 juta weh, mana cik duit nak bayar 5 juta ni. Kita takut, maka kita pun diam. Oh, minta maaf. Maafkan kami, berlaku kuat. Maafkan kami, berlaku kuat. Dengar kita nak macam tu. Kena melutut dengan dia. Bagi tahu Ashraf Wajdi, kirim salam banyak-banyak kepada pemimpin UMNO. Lagi banyak kamu ugut, lagi banyak posting akan keluar selepas ini. Kalau sama ni satu hari satu posting. Lepas pada kau ugut, mungkin akan jadi 3 posting. Mungkin akan jadi 4 posting, 5 posting selepas ini. Ini dia orang generasi Parti Keadilan. Saya nak bagi tahu. Silap, kita bukan macam pemimpin UMNO. Bila ugut sikit, minta maaf, minta maaf. Kita bukan macam PAS, DAP saman sikit, minta maaf, minta maaf. Tak, keadilan bukan macam tu. Keadilan daripada pimpinan dia sampai kepada pejuang-pejuang Parti Keadilan. Lagi kuat kamu tekan kami, lagi cepat kami akan bangun. Itu dia. Kan? Kita kena semangat macam tu, saudara. Nak takut apa? Saya pun dah dapat 500,000 saman saya. Cetong nak saman saya 500,000. Kan? Nak bagi saya takut. Dah tentu dah Wan tak boleh bayar 500,000 ni. Dia askar pencen je pun, bukan pegawai pun, askar biasa pencen dia. Kan? Rafizi kata pencen saya 300 saja sebulan. Rafizi kata. Jadi letaklah 500,000. Bila saya dapat dengar je 500,000, saya akan menggigil-gigil ketakutan, maka saya akan minta maaf. Kan? Akan berlutut dengan dia. Dia silap orang lah. Saya nak bagi tahu Ken Cetong, kamu silap orang. Saya nak bagi tahu Najib Bakar, kamu silap orang. Saya nak bagi tahu dengan lawyer 88, kamu silap orang. Saya nak bagi tahu lawyer Kambing pun kamu silap orang. Kenal lawyer Kambing siapa? Senyaplah sekarang ni, kan? Senyaplah sekarang ni, tak tahulah masuk parti binatang ke tidak. Itu dia punya hak, dia nak masuk parti mana-mana sekalipun. Tapi saya nak bagi tahu lawyer Kambing, yang kamu duk ugut-ugut saya, kamu hantar WhatsApp dekat saya, minta maaf lawan. Kau tu kalah nanti sama. Aku ni lawyer, aku tahulah. Kan? Aku tahu undang-undang kau akan kalah. Lebih baik kau minta maaf. Nanti nanya kau, aku kawan kau, aku kesiankan kau. Dia hantar WhatsApp kat saya. Kan? Dia lawyer, hantar WhatsApp saya supaya saya minta maaf. Kan? Saya bagi tahu dia, nak tahu salah tak salah, mahkamah. Itu jawapan saya. Kan? Sekarang ni siapa yang takut? Sekarang ni siapa yang salah? Kan? Buka gelanggang. Kita dah ready, saudara. Dah ready dah saya. Kita dah pasang badan dah ni. Nak tarung. Tiba-tiba daripada orang yang nak saman kita sampai kepada lawyer bila hilang. Kan? Itu dia. Sebab tu jangan ingat kita ni sama seperti orang lain. Boleh diugut, boleh ditekan-tekan. Kan? Jadi anggota keadilan kena macam tu lah. Terutamanya setro kita yang bermain di media sosial. Jangan buat fitnah. Itu memang kita tahu kita buat fitnah, kita tak diajar oleh pemimpin kita buat fitnah. Tapi jangan takut untuk mendedahkan kebenaran. Jangan takut untuk bongkar kebenaran. Balik kita pada Kongres di Melaka. Kan? Menggambarkan bahawa Parti Keadilan ini masih mendapat sokongan dekat bumi yang paling kuat. Dekat bumi Melaka. Kan? Kebetulan pula Melaka tak lama lagi mungkin nak pilihan raya negeri ni. Maka di situlah kita buat kongres. Dan kita buat kongres. Dan kita dapat lihat sendiri bagaimana anak muda di Melaka yang pakai baju hitam tu, mereka membuat himpunan macam demonstrasi lah. Sebab tu ketibaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dekat luar Dewan. Mereka berhimpun ramai, baju hitam dan bawa banner, bawa spanduk, tangkap penyakau-penyakau tabung haji. Mereka berhimpun untuk menanti ketibaan PMX. Mereka nak tunjukkan depan PMX betapa anak muda pun tidak suka kepada mereka-mereka yang menyakau duit tabung haji. Pasal mak ayah mereka simpan duit di tabung haji. Kan? Orang kampung mereka simpan duit di tabung haji.
Jadi anak muda bangkit nak menyatakan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa anak muda juga menyokong tindakan PMX, tindakan kajian madani yang tegas kepada penyakau-penyakau tabung haji ini.